Adakah emas ni tuan-puan ada tempoh matang macam insurans? Kenapa ramai dealer public gold bagi tahu kena simpan emas ni 2 tahun baru boleh jual? Kalau ada kecemasan, tak boleh ke nak tukar emas ni kepada duit terus? Okey tuan-puan, ini antara soalan yang ramai orang tanya Fight bila mereka nak mulakan simpanan emas. Kalau tuan-puan nak tahu, emas ni tuan-puan dia tiada tempoh matang macam insurans. Jadi boleh je kalau tuan-puan beli hari ni dan kita nak jual esok. Tak ada siapa pun boleh halang. Tapi satu benda yang tuan-puan kena tahu, bila kita simpan emas ni, dia ada spread value. Iaitu perselisihan antara harga beli dan juga harga kita jual. Contohnya, kita beli emas ni tuan-puan dengan harga RM1,000. Dan kita nak jual pada hari yang sama juga, kita tak akan dapat dengan harga RM1,000 tuan-puan. Kita akan dapat sekitar RM910 sahaja. Mana perginya RM90 ataupun 9% tu? Itulah yang dinamakan spread value tuan-puan. Spread value ni untuk tanggung kos operasi peniaga emas. Jadi, spread value yang terbaik untuk emas pelaburan adalah bawah 10%. Seperti dekat public gold tuan-puan, 6 ke 9% sahaja. Disebabkan spread value ni lah, kita kena simpan emas-emas ni tuan-puan 2 tahun dan ke atas. Baru dapat untung. Lagi lama lagi bagus. Jadi, kalau tuan-puan nak jual emas juga sebelum tempoh 2 tahun, boleh saja. Tiada siapa yang nak marah, tiada siapa yang nak halang. Cuma kemungkinan tuan-puan akan dapat risiko rugi lah. Jadi dapat sesuatu tak? Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas ni, boleh terus saja klik link di bio Fight. Nanti Fight akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya. Teruskan follow Fight untuk dapatkan lebih banyak ilmu simpanan emas dan juga kewangan. Semoga bermanfaat.